Ada 3 perkara yang akan buatkan kita rugi dalam simpanan emas. Save dan share video ini dulu supaya mudah nak rujuk semula. Pertama, beli emas hari ni, lepas tu bulan depan terus dah fikir nak jual. Ataupun tahun depan nak jual. Kita kena tahu, emas adalah simpanan jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Makin lama anda simpan, makin banyak keuntungan yang anda akan dapat. Yang kedua, beli emas perhiasan sebagai simpanan. Nama pun emas perhiasan, jadi cukup sekadar pakai untuk perhiasan, bukan simpanan. Emas perhiasan ni keuntungannya akan dapat 6 ke 7 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun baru boleh dapat untung. Kenapa? Sebab emas perak value untuk emas perhiasan ni tinggi. Boleh cecah 25 hingga 30%. Tapi kalau gold bar ataupun dinar, minimum 2 tahun pun dah boleh untung. Sebab spread value-nya sangat nipis. Terutamanya di public gold. Emas di public gold spread value-nya hanya 6 ke 9 sahaja. Inilah kriteria paling penting dalam jual beli emas. Sekarang dah jelas kan? Nak jadikan emas sebagai simpanan, beli je gold bar atau dinar. Nak mula simpan dengan public gold, serendah RM100 boleh mula. Berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh tekan sign up ataupun boleh klik link di bio untuk mulakan simpanan emas di public gold. Saya akan bantu sebaiknya. Ada 3 perkara yang akan buatkan kita rugi dalam simpanan emas. Save dan share video ini dulu supaya mudah nak rujuk semula. Pertama, beli emas hari ni, lepas tu bulan depan terus dah fikir nak jual. Ataupun tahun depan nak jual. Kita kena tahu, emas adalah simpanan jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Makin lama anda simpan, makin banyak keuntungan yang anda akan dapat. Yang kedua, beli emas perhiasan sebagai simpanan. Nama pun emas perhiasan, jadi cukup sekadar pakai untuk perhiasan, bukan simpanan. Emas perhiasan ni keuntungannya akan dapat 6 ke 7 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun baru boleh dapat untung. Kenapa? Sebab emas perak value untuk emas perhiasan ni tinggi. Boleh cecah 25 hingga 30%. Tapi kalau gold bar ataupun dinar, minimum 2 tahun pun dah boleh untung. Sebab spread value-nya sangat nipis. Terutamanya di public gold. Emas di public gold spread value-nya hanya 6 ke 9 sahaja. Inilah kriteria paling penting dalam jual beli emas. Sekarang dah jelas kan? Nak jadikan emas sebagai simpanan, beli je gold bar atau dinar. Nak mula simpan dengan public gold, serendah RM100 boleh mula. Berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh tekan sign up ataupun boleh klik link di bio untuk mulakan simpanan emas di public gold. Saya akan bantu sebaiknya.